Okay, hai, Assalamualaikum. So, bersama saya Sis JJ. Hari ini kita punya podcast yang pertama daripada Naura Kasih, Dari Hati Menuju Baitullah. So, diharapkan podcast ini dapat memberikan sedikit inspirasi, tips dan juga mungkin pedoman untuk kita menuju ke Baitullah satu hari nanti, insyaAllah. So, saya pasti sudah ramai kita sendiri pun memang ada terdetik ataupun niat untuk suatu hari nanti kita akan melangkah menuju Baitullah. Tak kisahlah sama ada kita pergi umrah ataupun of course lah pergi haji, sebab saya rasa sebagai umat Islam itu adalah impian semua umat Islam, untuk kita suatu hari nanti menuju Baitullah ataupun menunaikan ibadah haji. So hari ini sebabkan ini adalah podcast kita yang pertama, so tajuk podcast kita pun Dari Hati Menuju Baitullah. So kita bawakan guest yang saya rasa tak asing lagi lah, dekat Naura Kasih pun tak asing, semua orang pun tahu. Dan masa musim haji baru-baru ni pun saya rasa kita semua ternanti-nanti live ataupun update daripada tamu undangan ataupun guest kita hari ini. So kita bawakan untuk semua Naura Kasih lovers hari ini, our one and only, our beloved Mami Zana. Hai Mami Zana, how are you? Apa khabar? Apa khabar? Baik. So macam mana? Dah orang cakap lepas balik daripada haji ni, dah ada ke masa untuk orang cakap dia adakah macam recovery ataupun rasa macam dah ada energy balik ke, kan? Sebab kita tahu pergi menunaikan ibadah haji adalah tempoh masa yang bukan singkat. Betul. Sebab kalau kita pergi umrah mungkin kita akan ambil masa dalam 12 hari apa semua tu, kan. Tapi kalau haji ni kita ambil masa yang agak panjang. Dan saya rasa dia punya energy dan nak pergi ke sana pun persiapan tu pun bukanlah orang cakap yang simple. So dekat podcast nanti ni kita akan nak korek-korek sikit lah dekat Mami Zana, untuk jadikan tips kepada kita. Saya tak layak sebenarnya untuk bercakap mengenai haji ni, kan. Mungkin lebih ramai lagi yang kat luar sana yang lebih layak untuk bercerita pasal menuju ke Baitullah ni, kan. Tapi disebabkan undangan ni, kita cubalah baik untuk berkongsi lah, kan. Berkongsi apa yang Mami Zana telah lalui sepanjang musim haji selama berapa hari? 45 hari. 45 hari. So kita akan korek-korek dengan Mami Zana selama 45 hari tu, apa yang Mami Zana telah lalui, pengalaman dan juga persiapan sebelum 45 hari tu, kan. Orang cakap macam mana terdetiknya Mami Zana. Orang cakap saya rasa kita semua terdetik nak pergi menunaikan ibadah haji, tapi macam mana permulaan tu, macam mana permulaan Mami Zana tu, orang cakap nak pergi dapat panggilan, orang cakap rezeki, kan. Rezeki, betul. Rezeki orang cakap semua orang memang nak, tapi orang cakap kan tawaran haji tu, tapi Mami Zana terdetik untuk menunaikan ibadah haji ni sebenarnya dah lama. Sebelum baru memulakan kerjaya lah masa tu pada usia 28 tahun lah. Seawal 27. Seawal 27 tu dah macam, ya Allah Tuanku. Sebab masa tu macam fikir macam kita semua orang jelaskan yang haji ni rukun Islam. Betul. Kan? Tapi masa tu Allah dah jentik hati dah masa tu pada usia 27 tu untuk capai impiannya itu dulu, baru mengejar yang lain. So maksudnya impiannya itu dululah. Ya, betul. Impiannya adalah itu dahulu. Sebab masa tu Mami Zana baru bermula bekerja, kan. Bekerja daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris selama 2 tahun dekat sana. Lepas tu barulah memulakan perniagaan sendiri, di mana bermula dengan Nurul Khalifah. Dan masa tu kita masih lagi, orang kata, bertatih-tatih dalam dunia perniagaan ini. Kita masih lagi merangkak-rangkak, kan. Macam tu lah lebih kurang. Jadi tapi masa tu hati tu memang Allah dah jentik dah. Masa tu kalau ada rezeki nak pergi haji. Impian nak pergi haji. Impian nak pergi haji, betul. Maksudnya bukan impian nak beli kereta dulu ke, nak beli rumah dulu, tidak masa tu. Tapi memang impiannya pada mulanya memang itulah. Sebab selalunya impian tu mungkin macam contoh macam saya sendiri pun mungkin umrah dulu ke memang haji dulu ke, atau macam mana? Ke tak kisah ke? Memang akan kalau kata memang nak pergi haji, tapi dia tahu bukan mudah. Ya, betul. So masa tu niatkan sebelum Mami Zana ada impian satu lagi selain daripada haji adalah nak travel satu dunia untuk melihatlah negara lain, untuk melihat culture lain, untuk melihat apa yang ada dekat dunia luar. So Mami Zana betul-betul sebelum nak pergi ke
mencapai impiannya tu Mami Zana buat ibadah umrah dululah yang tu. Tapi saya tahu haji bukan perkara yang mudah, tapi masa usia 27 tahun ni sebab kita tahu nak tunggu sebab masa tu mak ayah pun baru nak pergi haji dan sebagainya kan. Betul. Sebab kita tahu semua tunggu lama. Mendaftar tempohnya panjang, lama. ada yang 30 tapi tahun. dalam kepala tu fikir, oh kalau nak pergi haji ni kita pergi dengan mujamalah masa tu. Masa tu dah terfikir dah. Nak kumpul duit, ya Allah tengku, nak kumpul duit, nak pergi mujamalah. Sebab memang impiannya tu nak pada usia muda kan. Betul. Sebab kita masa tu fikir nak buat yang rukun Islam kelima dulu. Sebab fikir balik kenapa tiba-tiba Allah tulis yang rukun Islam kelima tu kita dah solat kan. Kita dah tahu daripada rukun pertama, kedua, tiga, empat tu kita dah buat dah. Dan yang kelima tu yang kita macam tak capai lagi. Dan mungkin Sis J pun dulu kan kita belajar sekolah agama kan, kita belajar macam mana rukun haji dan sebagainya. So, macam mana sebenarnya macam mana ibadah tu nak dibuat. Betul. Sebab kita belajar teori masa kat sekolah, tapi kita pula tahu lagi. Musim tu musim haji, raya haji. Betul. Lepas tu kita pula di apa orang kata dengan baca buku masika terlebih. Dengan baca buku masika terlebih. Jadi macam-macam orang kata nanti kan pergi haji macam tulah, macam ni lah. Ni antara apa orang kata zaman-zaman yang baca buku masika lah masa kecil-kecil orang cakap kalau pergi haji tu macam berperang lah kan kat situ. Ya betul. So itulah terdetiannya memang pada usia tu berniat nak pergi mujamalah. Tapi masa tu tahun demi tahun bila nak pergi mujamalah tu banyak dikabarkan dengan yang tak best dengan mujamalah. Maksudnya ada ejen-ejen yang tidak menepati yang tu. So akhirnya kita pergi ke tabung haji jugalah. Cerita tabung haji ni pula ada ceritanya. Disebabkan kita berimpian lagi mujamalah tu, kita tak pergi lagi tabung haji awal. So kita daftar tabung haji tu sebenarnya pada tahun 2021 sis. 2021 Ya, betul. Mami Zana dapat panggilan tu 2026. Ya betul. Macam orang cakap singkat juga, bukan memang panggilan dah kan. Maksudnya memang rezeki. Tapi sebabkan impiannya sebenarnya dah lama. Tapi mungkin orang lain berimpian tu memang dah terus masuk kat tabung haji. Tapi Mami Zana punya cerita sedikit berbeza lah dengan orang lain. Di mana kita start dengan daftar haji tu tahun 2021. Dan kita pula tak tahu rupanya ada syarat. Kalau nak pergi tabung haji ni kena daftar 5 tahun ke atas. Mami Zana ni bersungguhlah. Lepas tu pun Cik pun baru tahu juga yang mana yang baru tahu kita sama. Kena 5 tahun. Ini syarat yang sebelum ni lah. Tapi tak tahu lah kalau 2027 dia ada buat perubahan. Tapi yang sebelum ni dia kata 5 tahun ke atas. Kita ni tak tahu. Jadi apa saja kita buat, setiap tahun kita akan pergi ke Karnival Haji untuk tengok ejen-ejen haji yang ada. Lepas tu dalam masa sama kita buat rayuan. Rasa kalau rayuan tu dah 3 kali ke 4 kali lah Mami Zana buat setiap tahun. Maksudnya daripada mendaftar tu tahun 2021 dan untuk dapat tu memang tiap tahun lah. Ya betul. Kita pun bijak, tak ada kita tanya pegawai tabung haji ke apa kan. Kita pun rupanya sebenarnya kita kena melepasi syarat-syarat tu dahululah. Tapi tahun 2026 ni betul-betul 5 tahun kelima. Jadi Alhamdulillah lah. Dengar tu semua. So maksudnya kena 5 tahun dah daftar haji ke tak? So maksudnya daripada tahun 2021 tu mendaftar dengan tabung haji, dan daripada situ tiap tahun akan buat rayuan. Betul. So boleh tak macam sebab mungkin ada antara kita punya ni kan yang macam untuk rayuan tu prosesnya macam mana apa semua? Kalau untuk rayuan dulu masa zaman mak ayah kita lah, mak ayah Mami Zana pergi haji dulu tahun 2017. Kalau rayuan tu setiap tahun dibuat kena pakai surat, kena buat surat. Betul. Tapi sekarang ni dah tak perlu dah surat-surat tu semua sis je. Apa yang kena ada lah, kita kena ada aplikasi Tijari. Betul. Tijari. Tabung haji Jari. TH Jari. Tijari. Kita panggil dia Tijari. Betul. So kalau mana yang ada mak ayah tu mungkin tak aware mengenai Tijari ni kan. Betul lah kan. Kau boleh update dekat dalam sistem Tijari tu untuk mak ayah yang sedang menunggu haji. Dan juga untuk diri sendiri pun sama juga. So maksudnya kita kena ada tijari dan kita boleh buat rayuan dekat tijari tu. Tapi untuk rayuan tu tak silap hari tu dia buka rayuan. Lepas tu kena ada some amount jugalah yang tabung haji kenakan juga, supaya kita dah ada sedikit simpanan untuk rayuan tersebut juga sis J. Sebab kadang-kadang kita apa yang tak tahu tau. Ada kata nak merayu, ada kata nak ni. Tapi dia orang tak tahu dia proses tu yang betul, yang tepat tu. Tapi kalau boleh mana-mana yang nak pergi haji tu, dapatkanlah yang terkini daripada pegawai tabung haji, ataupun berjumpa dengan ejen-ejen haji kalau niat nak pergi haji dengan
PJH lah kan, pergi jumpalah mana-mana yang berdaftar, ejen yang berdaftar untuk tanya sebenarnya the flow tu yang sebenarnya macam mana. Sebab dia punya flow tu adakah macam setiap tahun dia akan berubah? Sebenarnya berubah. Contohnya macam tahun ni tabung haji dah terus umumkan untuk tahun depan. Dia kata siapa-siapa yang dah punya simpanan yang cukup kan. Sebelum ni dia tak cakap macam tu pun. Dia memang open je siapa yang cukup cukup rayuan, tapi yang dimaklumkan yang untuk siapa-siapa yang dapat tawaran P1 tahun ni adalah siapa yang mendaftar sampai 2009. 2009. Ya, betul. Selebihnya pada tu rayuan lah. Rayuan. Betul. Maksudnya untuk rayuan tu dia akan ada dia punya kriteria-kriteria betul, macam tapi tu. adalah kita jumpa dengan beberapa tabung haji yang sebelum ni pernah cerita, dia kata antara dia akan tengok adalah simpanan dekat tabung haji tu sendiri. Lepas tu berapa konsisten kita buat rayuan. Itu pun dia akan tengok juga. Lepas tu dia akan tengok sebab adalah dengan pegawai ni dia cerita, dia kata tabung haji ni akan tengok juga baki dalam akaun tu supaya dia nak tengok adakah kita ni boleh melangsungkan kehidupan selepas melakukan haji. Okay. So sekarang ni orang cakap kita flashback. Mami Zana punya persiapan masa dah dapat panggilan tu. Orang cakap panggilan yang semua orang nak tu, panggilan haji tu kan. So dah dapat panggilan tu dan persediaan sebelum lagi berapa bulan kan panggilan tu dapat berapa hari orang cakap berapa lama sebelum panggilan tu. Sejujurnya kita dapat sebenarnya macam ni Sis, cerita sikit lah. Sebab bulan 9 tahun lepas kita pergi umrah. Sebab masa tu dah kecewa tak dapat pergi haji. Maksudnya tahun lepas lagi nak lah impiannya tu kan. Dah merayu tahun lepas. Lepas tu kecewa lah tak dapat masa tu kan selalunya bila tawaran haji dia kata tunggu sampai habis Syawal, 30 Syawal. So kita pun menunggu sampai 30 Syawal tahun 2025 tu tak ada. Bila tak ada lah. Okay. Kan? Kita pun pasrah lah tahun sebab, tu. Sebab last kita pergi umrah dulu tahun 2018. Masa tu anak kecil lagi 7 bulan yang kecil tu. Sekarang dah 8 tahun dah pun tahun ni. So tahun lepas dengan harapan ingatkan bolehlah pergi haji. Tapi rupanya bukan rezeki. Perasaan kecewa. Pergi umrah dululah. Lepas tu akhirnya pergi umrah lah bulan 9 tu. Masa tu minta lah kan. Tapi antara yang ni bila dah tak dapat tu pergi umrah tu dah pasrah tu, masa pergi umrah tu kita doa lah kan semoga Allah bagi peluang untuk pergi. Tapi tak sangka lah pergi umrah masa tu sekali Allah buka jalan tu, Masya Allah. Masa pergi haji tu pergi umrah tu kita dah jumpa dengan beberapa mutawif kan. Dia kata nak pergi haji ke, dia kata nak pergi. Saya cakap betul-betul nak pergi, dia betul kata. Lepas tu adalah kenal beberapa ni, tapi rezekinya bukan dengan mutawif tu jugalah untuk pergi kan. Lepas tu kita balik, lepas tu kita kontak dengan ejen yang pernah kita buat rayuan sebelum ni. Lepas dia tanya lagi sekali, betul ke nak pergi buat haji? Kata, betul lah. Cakap masa tu dengan Tuan Atif lah. Tuan Atif cakap, betul Tuan Haji memang, Tuan Atif kita memang nak pergi haji. Lepas tu dia kata, kalau betul masuk, minta buat rayuan lah masa tu. Buat rayuan masuk nama masa tu lah. So kita betul-betul dapat panggilan tawaran tu sebenarnya bulan 11 kita merayu. Buat rayuan bulan 12 kita dapat tawaran. Bulan 12 tu surat tak lama lah tempohnya tu. Tak lama sebab kita balik haji, kita balik umrah, kita balik umrah bulan 9. Lepas tu kita proses nak mencari ejen semua tu untuk uruskan buat haji tu. Dalam bulan 10 proses permohonan tu. Tapi masa bulan 10 tu macam betul ke cakap dengan semua, betul ke kita ni kan. Tapi tawakal je sebab memang dah kata daripada umur 27 tu kan dah terdetik nak buat haji. Lepas tu macam tak fikir banyak dah masa tu. Ada duit ke tak ada duit, kita mohon je lah. Macam tu, kita mohon je masa tu. So bulan 10 tu kita buat permohonan. Bulan 11 tu dia punya proses lah. Bulan 10-11 tu proses. Dan bulan 12 lah baru kita betul-betul dapat rayuan. Tapi kalau ikutkan masa bulan 12 tu kita ada karnival haji Sisi. Yang dekat Movenpick semua tu dalam awal dia buat bus dekat sana. Dia dalam hujung bulan 11 ke bulan 12. Masa tu pun kita sebenarnya Sis J nak cerita sikit lah. Macam mana nak pilih dia punya, sebab kita tahu PJH ada banyak kan? PJH ada banyak. Kalau boleh yang betul-betul kepada semua orang kata Naura kasih dengar tu tips sebab kita tahu PJH ada banyak. PJH memang ada banyak. Pergi cari yang betul-betul berdaftar, mana yang nama
ejen-ejen ataupun PJH yang ada yang join yang carnival haji dengan tabung haji, pergi yang kat situ. Yang berdaftar lah kan. Yang berdaftar. Sebab pemilihan tabung haji pun dah sangat rigid dah dalam nak nak memilih setiap ejen PJH tu. So yakinlah dengan tabung haji dia tak akan pilih yang bukan-bukan lah. Saya kata macam tu syarat dia lah. Betul. Kalau boleh check dulu nama tu ada 32-33 nama dekat tabung haji. Sebab setahun dia akan ada perubahan-perubahan kan. Ya betul. Dia ada penilaian kepada setiap agensi tersebut lah kan. So memang kita pilih tu berdasarkan kat karnival tabung haji tu memang ada, barulah kita buat rayuan. Tapi nak cerita kisah sedihnya lah, taklah semuanya indah belaka kan. Okey. Yelah, orang cakap perjalanan tu adalah dia punya pahit-pahit manis kan. Karnival tabung haji tu kita pergi, memang ramai orang masa tu. Kita pun pergilah ke setiap agensi tu. Tapi bila dia tanya, bila daftar haji? Kita jawab lah 2021. Dia kata tak apalah, pergi tahun depan je lah. Dia kata sebab yang tempoh 5 tahun tu tak cukup lagi. Ya betul. Dia 5 tahun tu dah cukup-cukup dah. Tapi mungkin dia nakkan lebih lama. Sebab PJH pun, agensi ni pun, diorang ada syarat. Diorang kena ada 50% yang mendaftar kat dia adalah tawaran pertama. Kita kan tak dapat tawaran pertama kan, kita rayuan kan. So diorang akan cukupkan kota diorang dulu untuk menjaga diorang punya penilaian dengan tabung haji tu nanti. Itu antara agensi bagi tahulah. So yang kita share dekat semua orang yang ni antara bila kita bercakap dengan agensi dia ceritakan yang perkara tersebut. So bila kita dah pergi agensi kan besar-besar nama tu. Besar-besar betul. Tiba-tiba kita kena reject macam tu. Nama Melayu pun tak lagi kan. Macam kecewa lah juga masa tu. Tapi alhamdulillah masa tu yang betul-betul ambil nama kita tu ada 2 agensi je masa tu. Satu Jet Travel. Yang kedua adalah Citra Travel. Ada 2 je sebenarnya. Dua tu lah. 2 je yang sudi. So antara 2 ni lah memang rezekinya. Betul, rezeki lah. Tapi Jet Travel tu masa dia ni pun dia ada cakap lah syarat-syarat dia apa semua tu lah. Sebab dia akan cakap lah berapa package yang tu, tapi yang tu kita tak reveal lah dalam ni kan CJ. So itulah. So orang cakap kalau nak pergi dekat Karnival Haji tapi tu kalau siapa-siapa yang tak lepas rayuan haji dengan tabung haji lah, haji yang pertama lah. Tapi kalau mana-mana yang memang dah cukup rayuan memang dah cukup, memang dia punya orang kata amount lah dekat simpanan. Agensi tu memang yang dengan tabung haji kan ada tahun-tahun yang dia pilih tu kan. Kalau memang dah dapat tawaran pertama tak perlu pilih rayuan kan. Dan sekarang ni pun tabung haji dah buat pilihan untuk siapa-siapa yang menyimpan tu mungkin dapat tawaran pertama. So kita simpanlah duit dulu yang kat situ. Betul. Supaya kalau rayuan ni dia dah syarat ni dah berbeza sikit dengan tabung haji. Okey, faham. So itu adalah orang cakap dari segi nak pilih agensi kan. So bila dapat panggilan tu bulan 12 tu macam mana persiapan tu? Sebab dapat panggilan bulan 12 dan pergi dalam bulan 6. 6 ke 5? 6. Bila kita dah dapat tawaran tu bulan 12, ingat lagi masa tu kita baru je on the way nak balik ke Muar sebab Mizana Johor Johor kebetulan masa tu dapat orang kata ada rasanya minggu ketiga bulan 12 masa tu sebabkan sepupu kahwin dekat Johor. So kita balik kampung, masa tu kita buka tijari, kita dapat tawaran. Kita dah surat akan dimaklumkan dekat daripada tijari lah. Dia pula dalam masa seminggu je untuk buat medical check up. Waktu dia tak panjang tau untuk medical check up ni. So memang orang kata siapa yang menjaga kesihatan dari awal, insyaAllah tak takut sangatlah untuk buat medical check up. Tapi mana dah ada penyakit sakit ataupun sebagainya, tu agak sedikit masanya singkat nak buat rawatan. Lepas ataupun tak lepas, itu memang satu yang mendebarkan lah. So maksudnya kalau orang cakap dah ada macam nak buat rayuan tu, kena dah start lah jaga kesihatan kan. Kalau boleh memang saya katalah siapa-siapa yang dah terdetik hati nak buat haji tu, jagalah daripada yang terdetik hati tu sebenarnya. Tapi sebabkan kita kongsi pengalaman ni, sebabkan kita pun tak tahu, tak faham kan. So jangan buat ni lah. Sebab masa kita buat dapat tawaran haji, buat medical check up, kisahnya beginilah. Tapi antaranya kita cari agensi klinik-klinik panel bawah tabung haji. Tapi sebenarnya masa kita buat checking nama yang dekat tabung haji akan keluarkan senarai nama tu semua. Tapi kebetulan yang dekat area Selangor ni tabung haji lambat sedikit update. So masa tu bila kita tengok
banyak yang panel-panel tersebut berada dekat Johor. So Time tu pula pergi dekat Johor. Time tu pun kita dengan kenduri, dengan makan sedap-sedapnya kan. Dengan makan sedap-sedapnya, kita pun pergi medical check up dekat Johor lah. Masa tu hari Sabtu, hari Ahad macam tu lah. Kebetulan diorang ambil kita punya ni kan. Tapi cuma nak share lah, mana yang pergi haji bawah 40, umur 40 ke bawah, insyaAllah dia punya prosedur untuk buat medical check up tu tak susah sangat. Okay. Dia tak banyak sangat soalan dia. Tapi adalah soalan-soalan macam mental health dia akan tanya. So masa tu lah kita aware, ni adalah soalan-soalan mental health yang akan tanya. Sebab tabung haji dah sediakanlah soalan-soalan tu. Lepas tu sebab Mami Zana bawah 40. So alhamdulillah lah, Allah mudahkanlah medical check up tu memang lepas. Tapi husband lah sedikit diuji masa tu. Sebab kan dia baru lepas pergi kenduri. Dia pun tak ready. Baru tahulah gula dia agak sedikit tinggi kat situ. So dia kena buat medical check up yang kedua lah selepas pada. So macam Mami Zana tahu tak, macam sebab kita baca, kita pula baca yang dekat online internet semua tu kan. Sebab ada yang cakap macam, contohlah macam gula tinggi, ada certain penyakit. Memang maksudnya siapa yang ada tu memang tak boleh pergi ke atau dia tak semestinya. Macam mana? Kadang-kadang ada juga kencing manis masih boleh pergi. Tapi dia ada level check up yang seterusnya dia kena buat. Dan bila maksudnya macam contohnya kan suami umur 40 ke atas kan. Jadi bila dia nak buat check up tu, dia ada beberapa test yang dia kena buat. Kita tak payah buat. Sebab kan dia dah umur 40 tahun ke atas. Sama juga mana yang dah sakit-sakit kronik tu kan, jangan putus asa awal. Contohnya lah dia memang dah sakit ni, dah lah tak payahlah nak mohon, memang tak dapat, janganlah macam tu. Tanya on behalf of untuk mak ni. Sebab dia macam dah risau kan. Yang penting memang menjaga kesihatan daripada sekarang. Tapi masih dapat tawaran tu, pergi je medical check up. Maksudnya adalah lagi chances tu kan. Betul. Sebab kalau kita baca dekat rumah semua tu macam kalau ada kencing manis apa semua tu memang dah tak boleh dah. Tapi balik kencing manis tu kalau yang kronik. Itu semua tu ada level-level yang tu. Yang tu memang kita kena buat podcast dengan panel pula. Mungkin kita boleh cerita dengan tempat lagi. Podcast dengan panel. So maksudnya siapa-siapa kan, kita jangan putus asa awal-awal dulu. Betul. Pergi go through dia punya medical process apa semua tu kan. Betul. So nanti baru kita tengok. And then nanti tabung haji lah yang akan buat penilaian. Panel tabung haji ni dah dipilih. Diorang yang akan buat penilaian sama ada boleh ke tidak. Sebab panel ni pun tak boleh suka-suka. Kalau kata tak layak, dia tiba-tiba bagi layak, dia tak boleh juga. Sebab nanti diorang punya license akan ditarik. So diorang pun kena menjaga diorang punya, orang kata, integriti diorang juga. So kat situ menjaga dari awal, pergi, orang kata dapatkan panel-panel tu untuk buat orang kata dia check up yang tepat lah untuk seterusnya tu. Macam tu. So agak menarik sebenarnya topik ni, tapi orang cakap kita tak go detail on tu. Betul. Kan, nanti salah cakap. Kan nanti kita salah cakap kan. Nanti fakta kita tak betul. So macam orang cakap dari segi tu dah ni. So persiapan macam contoh emosi, persiapan dari segi fizikal kan. Mungkin medical check up dah lepas dah. So persiapan fizikal nak ke sana tu macam mana tu Mami Zana? Dari persiapan fizikal tu, selepas pada tu Mami Zana terus pergi buat, orang kata, kursus haji lah. Kursus haji persediaan. Tapi masa tu lah kita tambah-tambah knowledge juga dengan pembacaan kita. Antara buku yang Mami Zana baca juga adalah buku penulisan, Masya Allah, dah lupa lah ustaz tu, tapi ustaz tu dah meninggal dah. Tapi dia adalah buat coretan terakhir dia sebelum dia meninggal. Tapi bila baca tu kita lebih memahamilah apa yang dia sampaikan. Itulah Mami Zana dah terlupa beberapa bulan ni kan. So maksudnya buku tu dapat daripada mana? Mami Zana cari kat TikTok lah. Cari kat TikTok, kita buat cari buku-buku yang ditulis dengan siapa-siapa yang dah pernah pergi haji, supaya kita dapat gambaran yang lebih jelas dengan haji tu sendirilah. So kita buat pembacaan. Lepas tu dari segi fizikal punya side lah, sebab Mami Zana sejujurnya pergi masuk umrah bulan 9 ni belajar daripada lesson yang sendiri buat. Masa pergi umrah tu kan? Pergi umrah tu Mami Zana sendiri tak buat langsung brisk walk jogging ke, memang tak. Tapi sejujurnya masa umrah tu kita dah nampak lah kita punya stamina tak cukup fit. Tapi kebetulan dengan orang kata bilik dan untuk tawaf dan juga sa'i, masa tu masih lagi boleh lah kita buat kan dengan baik. Tapi bila kita nak pergi haji ni, kita tahu kita dah dengan rukun Islam kan, yang kelima tu, kita ada rukun haji tu sendiri yang kita kena laksanakan. So kita buat penjagaan, terutama persediaan untuk baling jamrah. Baling jamrah kan.
So kat situ memang orang kata kena jalan 9 ke 12 kilometer. So Mami Zana membayangkan masa jalan tawaf dan sa'i, masa umrah tu cakap, ya Allah ni memang kalau katalah tak buat persediaan, betul-betul Mami Zana antara mungkin akan ditolak lah kot nanti kat belakang. Ni umur yang bercakap ni bawah 40 tau. Bawah 40 betul. Macam mana lah agak-agaknya kan kalau yang dah yang cakap mak bapak kita yang pergi dah umur 50 lebih 60, apa semua tu kan. So apa yang Mami Zana buat selepas daripada dapat tawaran haji, keinsafan tu datang untuk menjaga fizikal. Fizikal lah. Fizikal lah. Masa tu Mami Zana betul-betul cakap sibuk macam mana pun dengan kerja, kena allocate masa juga untuk buat brisk walk. Tak payah nak jogging, sebab jogging nanti kalau mana yang dah Mami Zana itu berat badan memang dah kategori kita ni obesity bawah sikit. Boleh bayangkan kan masa tu. So bila kita start dengan brisk walk tu memang Masya Allah lah. Dia punya kepenatan tu kan. Tapi kita start dengan 2 km dululah kita jalan. 1 km lebih, 2 km makin lama makin naik. Tapi konsisten lah. Tapi masa tu memang setiap malam boleh dikatakan brisk walk lah. Bila dah dekat tu lepas raya, kita dah dekat dengan kita punya penerbangan tu 12 hari bulan 5. Memang Mami Zana memang allocate time, ajak adik support dan sebagainya untuk sama-sama pergi brisk walk lah. Okay, tadi cakap pasal adik tu kan. Yang tu dah buat persiapan. Macam mana pula dengan family tu? Dengan family pula. Anak-anak lagi kan. Tu rasanya itu persiapan lah kan. Itu cabaran lagi besar lah. Cabaran ni lagi besar nak tinggalkan tu. Satu benda lah bila nak tinggalkan anak. Sebab anak masa tu tinggalkan umur 13 tahun dengan 8 tahun. 8 tahun. Okay, kalau ikutkan dah besar sikit lah. Besar sikit lah. Dah besar sikit lah. Tak adalah macam baby yang nak ditinggal. Tapi nama pun anak ditinggalkan kan. Anak ditinggalkan kan. Lagi-lagi pergi dengan husband. So nak tinggalkan tu mungkin dengan family je lah. Tapi masa tu bila kata ditinggalkan, satu adalah kita sendirilah tawakal. Satu adalah mindset macam kena yakin kita pun dijaga di sana dan anak juga yang nak akan ditinggalkan lah kan. Allah akan jagakan. Tak boleh tawakal macam tu je. Betul. Mesti kena ditinggalkan dengan orang-orang yang tepat jugalah. Tapi syukurnya Mami Zana ni ada adik lah yang duduk sekali dengan ayah yang duduk sekali yang orang kata baik lah untuk tolong. Tapi macam syukurlah kat situ juga sebab kalau adik tu lah kata tak boleh, Mami Zana pun tak tahulah nak minta tolong siapa. Mungkin akan minta tolong yang terdekat juga lah untuk bantu kan. Cakap adalah dipermudahkan jalan tu. Awal-awal tu mungkin ada kesulitan sedikit. Betul. Kan. Tapi Alhamdulillah lah adik betul-betul menjaga dan ada family juga, abang dan sebagainya datang juga untuk membantu adik lah dekat situ. Syukurlah selamat dah sampai kan. So betul. Emosi anak-anak pun Alhamdulillah lah terjaga juga. Emosi diorang tu kalau boleh macam persoalan dia hari-hari, kenapa mama nak pergi sekarang, kenapa bukan pergi nanti, setiap hari. Dan setiap hari pula kat sana Sis J, walaupun kita dah pergi haji ni 45 hari, hari-hari anak tanya, kenapa mama pergi haji? Sampailah balik. Sebenarnya sabar tak sabar je lah nak jawab kan. Lepas tu makcik dia pun cakap setiap hari kita tanya, bila mama nak balik? Ya Allah, itulah soalan-soalan anak lah sebenarnya. So memang siapa-siapa yang nak meninggalkan anak-anak, satu jiwa kena kental. Betul kan, jiwa kena kental. So itulah persiapan-persiapan daripada Mami Zana, macam mana dia nak orang cakap fizikal, emosi dan anak-anak yang ditinggalkan. Okay, so ada satu lagi persiapan yang Mami Zana yang kita nak tanya korek-korek dengan Mami Zana lepas ni. Okay, stay tune bersama kita dekat podcast Dari Hati Menuju Baitullah. Dulu kau pernah bermimpi
Okay, hai. Kembali lagi kita dekat podcast Dari Hati Menuju Baitullah. So sebelum kita tanya dengan Mami Zana, persiapan yang orang cakap kelengkapan tu, so saya nak bagi tahu kita punya podcast hari ni of course lah disponsored oleh Naura Kasih HQ. So dapatkanlah barang-barang kelengkapan umrah dan haji kat Naura Kasih HQ. Okay, so nak tanya dengan Mami Zana. Okay, tadi kita dah tanya dah persiapan dari segi emosi, fizikal, anak-anak yang ditinggalkan kan. So orang cakap yang ini ni yang memang persiapan yang saya rasa selalunya kalau orang nak pergi haji, selalunya itu yang diorang akan fikir dulu. Utamakan dulu kan. Orang cakap, yelah kita nak pergi 45 hari ni, apa je kelengkapan yang perlu kita sediakan kat sana. Nak cerita jujur ke ni? Jujurlah, sejujur-jujurnya lah kan. So kita nak tahulah sebab kalau macam umrah tu lain lah. Mungkin persiapan tu tak adalah sedetail-detail yang betul kan. Tapi kalau haji ni orang cakap sebab kita tahu yang macam tadi Mami Zana cakap nak melontar jamrah, mungkin tawaf, yang sa'i tu semua tu kita dah tahu kan. Tapi yang detail-detail untuk rukun haji ni. Okey, yang sedetail-detailnya lah dari persiapan kalau segi emosi tu, satu yang Mami Zana nak pesan lah pada diri sendiri dan pada semua lah, CJ, pada semua. Satu adalah fleksibel lah kat sana. Itu dari segi emosi lah. Sebab bila kita fleksibel, maksudnya kita menerima je. Sebab kita tak tahu apa yang berlaku dekat sana. Susah, senang, cabaran. Terus dia pun dah pernah pergi umrah. Ya kan. Dia punya kepanasan. Betul. Kan? Mungkin ada yang direzekikan pergi waktu sejuk. Musim sejuk tu pun lain juga. Lain juga kan. Persiapannya lain juga kat situ. Betul. So satu adalah fleksibel. Fleksibel tu sekiranya ada perubahan, kita just follow the flow. Itulah. Sebab bila kita ada set kat mind kita yang kita akan follow the flow, fleksibel dekat sana, insyaAllah lah kita punya emosi tu tak adalah terlalu terganggu. Sebab kita rasa macam it's okay, ni bukan tempat kita memang nak beribadah, kita ikut je apa yang ni. Kita ikut je lah. Kalau katalah askar tu kata ke kanan lah, ke kiri halas torik halas tu kan selalu enjoy je. Maksudnya betul. ikut je, tak payah nak terlalu ni. Sebab kalau kita terlalu macam ni, takut kita pula tak seronok dengan ibadah yang kita nak buat kat sana. So kita kan nak bertahan 45 hari kan. So dekat sana memang sesungguhnya lah perbezaan lah umrah dengan haji. Memang terasa lah orang kata askar lebih ramai dekat sana lah. Itu yang dari segi share sikit lah, segi emosi kat sana lah. So persiapan kalau segi kat sana, pesannya dekat jemaah-jemaah haji yang seterusnya nanti ni, just be flexible, follow je. Okay. Kalau dia kata torik, maksudnya jalan. Torik. Torik jalan. Masa umrah diorang tak sebut torik, halas ke lain? Kalau halas tu maksudnya dia cepat kan? Cepat macam tu lah. Cepat tu. So kalau boleh persediaan sikit yang kat situ lah, faham-faham sikit bahasa Arab tu, mudahkan sikit lah. Tapi kalau kata tak faham tu, ikut je lah apa dia kata. Ke askar musim umrah dengan haji tu lain? Askar musim haji tu dia lagi, kalau musim haji dia memang lebih dia mungkin tahu lagi berlembut ke apa kalau tabung haji tak, dia lebih masa musim haji dia lebih tegas, lebih garang sebab dia tahu dia bermain dengan nyawa manusia. Kalau kata dia tak tegas, mungkin akan something bad happen. Dia pun tak nak benda-benda macam tu jadi kan. So kalau ikutkan diorang, kalau nampak kalau dekat Mekah tu sendiri pun dia dah sangat jaga. Tapi masa dekat jamrah tu pun dia jaga juga. So kalau kata nampak kita stop sekejap lama pun dia dah suruh kita gerak dah. Sebab dia tak nak kita bertembung, berlanggar kat dalam terowong tu lah. Sebab dia tak nak lah kan ada kemalangan jiwa yang bagi dia orang. Itu tanggungjawab dia orang untuk menjaga sebaik kawasan tersebut. So itulah sikit tu emosi lah kan. Tapi kalau dari segi persediaan yang pakaian tu semua sejujurnya barang-barang Mami Zana adalah last minute person lah. Yang lain-lain tu utamakan, yang lain-lain yang kelengkapan tu sebab last minute lah kita buat kan. Tapi bukan nak cakap sebabkan nak promote Naura Kasih ke apa, tapi sejujurnya sebabkan Naura Kasih ni dah ada semuanya. Betul. Baju yang Mami Zana bawa semuanya memang Naura Kasih. Yelah, tak bawa lain dah lah. Tak bawa lain dah. Naura Kasih je yang ada. Betul. Betul. Jubah seluar pun kita bawa lah, adalah bawa yang lain-lain tu sikit-sikit. Tapi beg tu penuh dengan Naura Kasih punya barang lah. Jubah, tudung, semua tu memang Naura Kasih. Tapi Mami Zana tambah sikit dengan persiapan tu, insyaAllah mana-mana yang dapat tahun haji ni, CJ, diorang akan dimasukkan dalam grup haji dalam daerah mereka. So Mami Zana ni masuklah dalam tabung area haji Kuala Langat. Ya betul. Okay. Bila dalam tu diorang share senarai senarai list yang perlu dibawa. Barang-barang. Sebab kalau untuk umrah
dia punya list tu sikit je. Tapi kalau untuk haji banyak lah. Baldi pun dia suruh bawa sis. Untuk bawa sendirilah. Kita bawa siap-siap. Baldi yang tu ke? Yang foldable tu? Foldable. Kita cari yang foldable. Sekarang ni sebab semua ada foldable kan? Yang selalu macam orang camping. Ya, betul-betul. So macam tu lah kita lipat-lipat macam tu kan. So kalau senarai tu nanti insyaAllah Nora kasih boleh tambah lagi. Okay, situ tak ada lagi lah. So mungkin boleh tambah baik. Sebab yang ada tu untuk umrah. Kan yang kalau untuk haji tu nanti kalau ada yang lagi panjang tu lagi detail lah sebab banyaklah kelengkapan tu dari segi ubat-ubatan. Sebab kalau pergi umrah ni dalam 45 hari kan? Tapi kalau untuk haji ni 45 hari. Betul-betul. Ni pengalaman benar ya pasal ubat ni sebenarnya. Tapi kalau boleh satu tabung haji pun sangat menjaga juga kita dekat sana. Dia ada klinik-klinik yang dibuka dekat sana. Okay. Tapi insyaAllah terbaiklah tabung haji kalau dari segi klinik tu doktor memang Alhamdulillah dia memang prepared well lah. Doktor kita Malaysia lah? Malaysia memang. Kat sana sis je nak share. Kita sampai-sampai je masa turun flight tu. Tiba-tiba rasa macam kat Malaysia je. Sebab apa? Tabung haji dah hantar dia orang punya tim tu sangat ramai. Maksudnya doktor dia tu memang dah sampai kat situ. Betul, so diorang lah yang akan merawat kita. Betul, dah tunggu. Doktor-doktor pun ada. Pegawai-pegawai diorang pun dah ada. Siap masa turun tu dia kata. Nanti kesihatan semua minta jaga sebab jemaah kita dah ada. Kebetulan Mami Zana flight 12.5. Maksudnya dah ramai lah. Dah ramai orang kat sana. Penerbangan tu dah hujung-hujung. So doktor tu cakap kita punya jemaah haji buat masa sekarang ni dah 3 orang yang meninggal dunia. So bila dia cakap macam tu bukan nak menakutkan kita. So buatkan kita aware untuk menjaga kesihatan. Faham. Kat situ. So Mami Zana rasa macam dari segi facilities of yang tu syukurlah Malaysia sangat menjagalah tabung haji. Dan dari segi ubat-ubatan pun diorang always keep ready. Tapi kita mungkin ada ubat-ubat khas kita kan. So kat situ pun minta bawa. Sebab ni pengalaman sis J. Sebab kan ada ke ubat dia tak bawa tiba-tiba kat sana pula ubatnya tu. Suami masa tu dia kata sakit gigi. Okay. Tu je lah yang sikit lah yang Mami Zana tak sempat buat persiapan. Sepatutnya ada digalakkan untuk sebelum pergi haji untuk buat rawatan gigi. Sebelum pergi supaya kalau kat sana tu tak adalah sakit gigi ke dan sebagainya. Tapi yang tu memang ini first time juga ni kan. Sebab selalu kita cakap macam bawa ubat, tak ada pula persiapan. Kalau pergi yang tabung haji punya kursus insyaAllah dia akan pesan. Dia akan pesan lah. Sebab yang tu selalunya dentist dia tak maksudnya tak ada kat sana lah kat situ. Sebab masa buat medical pun kita gigi tak ada kan. Tak ada masa tu. Tapi masa tu dia adalah pesan. Tapi disebabkan masa tu pendek, kita pun tak sempat nak pergi jumpa doktor gigi untuk buat rawatan sebelum pergi. Tapi nak dijadikan cerita lah kan. Allah nak bagi satu pengalaman indah jugalah kat sana. Suami dia sakit gigi. Dia sakit gigi, dia pun macam risau mungkin sakit gigi tu takut tak boleh nak beribadah kat sana sebagainya kan. So kita pergilah farmasi dia. Pergi farmasi dekat sana, kita cakaplah sakit gigi, dia bagilah satu ubat tu. Tapi nama ubat tu kita lupa. Nanti kita akan share lah nama ubat tu. Kalau ada siapa yang interest lah nak tahu nama ubat tu kan. So husband pun consume 1 biji je ubat tu. Dia makan untuk dia macam relief pain lah. Relief pain, betul. Tapi nak dijadikan cerita, lepas dia makan tu, lepas tu dia consume dengan makanan kat sana yang lebih banyak daging. Dekat Malaysia makan nasi untanya dengan nasi kambing. Yelah. Nasi-nasinya tu kan. InsyaAllah dengan daging-daging. Sama-sama macam kat Malaysia kan. Tapi nak dijadikan cerita tu, tiba-tiba husband lah dia kena allergic. Allergic yang sangat teruk. Allergic yang sangat teruk yang memang naik daripada kaki tu sampai ke atas lah. Tapi bila jadi macam tu naik allergic tu kita pun teruslah pergi dekat doktor. Kebetulan ada klinik yang disediakan dekat situ. Klinik apa yang kata daripada tabung haji tu remote klinik lah area dekat Sawit Hotel. Dia dalam 2-3 hotel je sebelah tu disediakan. Lepas tu disebabkan allergic tu memang gatal yang sangat-sangat tu, jadi terus ambil injection lah kat sana. Tapi yang dia peliknya allergic tu itulah sebabkan mula-mula tu tak fikirlah disebabkan ubat dan sebagainya. Kita fikir sebab makanan daging, kan. Tapi bila dah kontrol makan daging pun tengok masih lagi sama. Tapi kebetulan masa kita jumpa doktor tu 5 hari lagi sebelum kita nak pergi ke Madinah. So sepanjang 5 hari 6 hari kat situ, 5 hari 10 hari Isnin, Jumaat tu kita dah bertolak ke Madinah. Sakit dia tu memang betul-betul kena ambil injection untuk hilangkan gatal tu.
Hilangkan gatal. Tapi alhamdulillah gatal tu hilang. Okay. Dia punya tu, tapi dia punya allergic tu, dia kena air sejuk, pegang benda-benda sejuk pun dia jadi naik juga. Tapi bila jadi macam tu macam pelik lah. Betul. Ya, pula lah penyakit ni kan. Husband, suami macam dah fikir, ada salah cakap ke dekat sana kan. Tapi yang ini lepas buat ibadah haji dah. Alhamdulillah lah kan. Betul-betul pergi 12 hari bulan 5, 20 hari bulan 21 tu kita dah buat ibadah haji. Betul 21. Semacam dalam betul lah 20-21 betul. 21. Seminggu sampai lah. Seminggu sampai terus buat ibadah haji. Ibadah haji. Ibadah haji pula dalam 5 hari. 6 hari. So masa kita dah selesai lah. Sisi akhirnya selesai. Allah Selesai. uji tu dekat ujung lah. So kat situlah kan yang kita rasa macam tapi bila kita cari jumpa doktor yang kedua dekat Madinah tu, kita tengok rupanya effect of ubat. So nak pesan lah kepada semua jemaah haji, kalau boleh ubat-ubat tu kita ambil yang dah biasa kita ambil betul. kat Malaysia. Saya pun kongsilah juga kan pengalaman tu sebab masa saya pun pergi umrah tu pergi dengan family. So adalah bawa family tu, dia beli ubat dekat farmasi. So kita pergi dengan GL. So GL bagi tahu ubat dekat sana tu dia punya dos tu agak tinggi. So kalau untuk orang tua ni, dia memang akan buat orang tua macam rasa badan lesu. So itulah dia macam ubat tahan sakit. Tapi kita nak tahan sakit, tapi dia buat kita mengantuk. So dia macam jadi tak boleh nak betul-betul beribadah. Betul lah juga tu. So kalau nak pergi tu memang nak cakap better kita prepare ubat daripada Malaysia terus kan. So boleh dikatakan kalau tanya jemaah Malaysia lah kan, yang bawa ubat tu dia kata 1 kilo je dah ubat yang dia nak dibawa. 1 kilo je dah ubat yang nak kena bawa So itulah persiapan tu kan. So orang cakap nak pergi tu make sure dari segi ubat tu lah yang penting kan. Penting lah, tak nak lah jadi macam kita tu punya diri sendiri. Macam tu kan lalas tak boleh nak ibadah. Especially yang umrah kan kita ada dalam masa 5-6 hari. Singkat je kan. Betul. So ada beberapa lagi soalan, dan sebelum kita cakap habis untuk episod pertama ni kan, pengalaman-pengalaman haji daripada Mami Zana ni. So saya ada lagi satu soalan lah kat Mami Zana. Saya rasa macam yang ini kan memang nak tanyalah. Sebenarnya nak tanya daripada awal lagi Mami Zana sampai sebelum buat podcast ni lah. Kan. Alright. So Mami Zana ada tak orang cakap momen yang sampai sekarang terbayang-bayang? Orang cakap mungkin itu pastinya jadi momen yang paling manis ke, ataupun tak kisahlah momen-momen apa, tapi yang orang cakap sampai sekarang terbayang-bayang dan mungkin tak akan lupa lah momen tu. Sepanjang 45 hari tu kan. 45 hari. Mungkin ada banyak ke atau apa ke lah. So, kita pilih lah yang paling main dekat kan tu. orang cakap nak tahulah. Nak tahu Okey. Boleh. Pengalaman yang tak dilupakan lah. Tapi pertama kali nak ucapkan terima kasih lah dekat tabung haji lah. Sebab bagi peluang 45 hari berada dekat sana. Ni paling lama lah. Rasanya keluar yang paling lama adalah yang inilah. Mekah ke Madinah ni kan. Mekah dan Madinah 45 hari. Ini ke yang orang cakap pergi luar negara yang paling lama ke? Sebelum ni ini paling lama. Ini paling lama lah. Ini paling lama. Sampai tak cukup data, ya juga Sis J. Roaming tak cukup? Roaming tak cukup. Kena roaming lebih lagi lah. So Mami sana selalu buat live kan. So bila buat live tu tak cukup lah jadinya tu. Tapi bila lama 45 hari ni, kita pun tak adalah nak manage kita punya tu kan. So terima kasih tabung haji sebab dia tiada pilihan. Untuk ni dia mandatory 45 hari. Tapi ada juga yang pergi 47 hari Sis J. Tapi bagi Mami Zana, bila 45 hari berada di sana, satu peluang lah. Satu peluang untuk explore, untuk mendalami sirah Rasulullah tu. Mostly 45 hari tu paling lama kat Mekah lah kan? Paling lama Mami Zana berada dekat Mekah 40 hari. 45 hari kat Madinah? 5 hari dekat Madinah. So 40 hari tu rasa macam ya Allah ya Tuhanku, memang rindu nak berjalan pergi masjid tu kan, walaupun panas rasa happy je. Rasa macam satu kepuasan. Musim panas kan? Musim panas. Memang suhu tu masa tu dah 44, 47, paling tinggi pun 45 lah rasa masa tu kan. 45 kan? Kan dia sampai 48.
Ada sampai 48. So, Tapi disebabkan jemaah haji kita dah banyak disarankan untuk kalau solat Zuhur Asar tu banyak dekat bilik, selebihnya yang sejuk tu ni. Tapi alhamdulillah ada juga yang kita walaupun dengan suhu 47 48 tu kita buat tawaf buat umrah kan, buat umrah beberapa kali kat situ. Alhamdulillah kita buat tawaf, kita buat umrah pun 7 kali. 7 kali. Tapi 40 hari tu betul. Tapi rasa macam satu rezeki lah dapat duduk sana 40 hari. Rasa satu kepuasan lah. Rasa macam ya Allah Tuanku panggillah berkali-kali ya Allah untuk berada dekat sana. Sebab macam tak tahulah nak cakap je, memang rasa satu adalah bila Mami Zana pula alhamdulillah 40 hari tu memang betul-betul duduk dekat Masjidil Haram. Tak ada pun duduk dekat Azizia kan. Kita hanya tinggalkan sekejap bumi Mekah tu dalam 6 hari untuk duduk dekat Arafah, Mina semua tu. Tapi kalau pengalaman yang tak boleh dilupakan adalah dekat Arafah dan juga Mina jugalah. Sebab apa, itulah impian Mami Zana nak berada dekat situ. So kita pun tengok dia punya kemah, maktab yang orang selalu sebut-sebut tu. Kan? Memang pengalaman tu kalau sekarang ni lah yang terbayang dekat fikiran Mami Zana adalah duduk dekat luar. Macam mana momen wukuf tu? Momen wukuf tu kita betul-betul sampai terbenamnya matahari tu kan, kita rasa sampai detik itu yang kita rasa betul-betul sayang lah, sebab bukan memang pergunakan betul-betul. Memang guna sebaik mungkin lah berada dekat situ. Walaupun panas, kita duduk dekat luar tu, tapi kita betul-betul ambil masa, betul-betul bermunajat lah, berdoa dan sebagainya. Maksudnya wukuf tu memang akan freely lah kita. Freely dekat situ. Antara kita dengan pencipta. Betul. Dan bagi Mami Zana lah, perkara yang Mami Zana belajar adalah berada dekat 6 hari tu, Mami Zana betul-betul kita tak ambil, ada package yang untuk ulang alik. Ada juga tahu ada juga yang PMN, yang kemah dia lebih mewah dan sebagainya. Tapi Mami Zana berada PMN dekat, tu maksudnya dia sebenarnya ada grade-grade dia lah, macam tu, muasasah dekat kalau kita nak pergi Arafah lah, muasina dekat Arafah, betul. Okay. So ada kemah lah, tapi Mami Zana ambil yang PJH punya kawasan tu pun Mami Zana pun rasa dah syukur sangat lah dekat situ kan. Kemah dia pun besar, toilet dia pun banyak, rasa macam kan kita nak berada kat sini nak rasa orang kata beratur panjang, tapi alhamdulillah lah bila tahun ni cakap macam asrama, macam asrama dan sebagainya, tapi alhamdulillah lah tahun ni tabung haji pihak Nozoli memang betul-betul naik taraf lah untuk jemaah Malaysia. Rasanya benda tu dia dapat tangani yang baik lah, so dia jadi satu momen yang indah lah dekat situ, dengan makanan pun bagus kan kat situ. So memang best lah. Tapi kalau tanya pasal momen yang Mami Zana betul-betul merasai adalah duduk dekat kawasan yang lapang sampai matahari terbenam semasa hari wukuf dekat Arafah tu. So Mami Zana tu rasa tu pengalaman yang sangat bermakna, pengalaman yang pertama kali dalam kehidupan ni yang Allah bagi peluang, dan dalam hati tu ya Allah Tuanku, semoga ini bukan kali pertama, semoga Allah panggil lagi untuk berada dekat Arafah tu. Itu pengalaman yang pertama. Kedua adalah, dan Mami Zana sebenarnya adalah sangat sibuk dengan dunia, dengan bekerja dan sebagainya. Dengan urusan-urusan siapa yang kenal Mami Zana, yang Mami Zana pernah share sebelum ni kan, Mami Zana pun bukanlah menguruskan satu, ada 3 dan beberapa bisnes lah, 3 ke 4 bisnes yang diuruskan di bawah Nurul Khalifah dan juga Naura Kasih di situ. So Mami Zana punya jadual tu memang Masya Allah lah, sebelum terbang 12 hari bulan 5 tu macam tas by tas yang disiapkan, perlu disiapkan sebelum ditinggalkan. Betul. Okay, then this week, okay, next week apa lagi, next week apa, sampailah habis betul 12 hari bulan 5 tu kan. So sejujurnya macam Mami Zana cakap tadi, persiapan pakaian pun memang Mami Zana sejujurnya tak sempat nak cari. Memang thank you so much lah sebenarnya Sis J di sebalik tabir tu, syukur untuk membantu, dan juga Shu banyak membantu juga pakaian dan sebagainya. Dan bila berada kat sana lah, kat bumi Arafah tu, memang orang kata satu momen yang detik yang sangat ni. Dan berada dekat Mina, bila Mami Zana cakap Mami Zana terlalu sibuk, ada perkara yang Mami Zana tinggalkan adalah berukhuwah sebenarnya. Mami Zana sangat jarang untuk berukhuwah, luangkan masa bersama dengan orang-orang di sekeliling. Tapi bila Allah bagi peluang 6 hari tu kan, berada dekat dalam kemah tu, Sis J, yang Mami Zana rasa terkesan dalam hati Mami Zana lah, bila Mami Zana meninggalkan semua kerja dan Mami Zana menyantuni, meraihkan bersama-sama dengan mereka semua, jemaah-jemaah yang ada dekat situ, berkenalan dekat situ. Tu adalah satu momen yang Mami Zana rasa ya Allah Tuanku, syukur
Sebab Mami Zana Kita jumpa bermacam-macam. macam makcik-makcik. Adakah semua tu orang macam Malaysia punya ke? Atau kita akan dikumpulkan dengan jemaah-jemaah? Jemaah-jemaah yang kita duduk satu kemah tu memang Malaysia. Malaysia yelah sebab Mami Zana memang jarang lah kan nak duduk santai-santai berbual-bual. Jarang, betul. Jujur. Semuanya kalau dengan ni pun kerja. So kerja kan. Tapi bila dekat sana tu, bila kata momen tu adalah momen yang dapat duduk menjadi orang kata bersama-sama dengan mereka lah, makan sama-sama, duduk kat tepi-tepi laluan tu kan, kita makan sama-sama. Kita tak ada pun nak bawa siapa mereka, betul. Kan, dan mereka pun tak bawa semua title-title tu semua. So satu keseronokan lah, syukur sangat. Dan Mami Zana ditemukan dengan jemaah-jemaah, especially daripada Citra. Siapa yang menonton podcast ni, terima kasihlah menjadi sahabat Mami Zana. Kenal lah kawan-kawan Mami Zana kat sana. Kira family lah. Kira family, semua kat sana macam family. Dan Mami Zana syukur lah jumpa rakan-rakan yang baik lah dekat sana sebenarnya. So kita pun bercakap pun apa kata, kita tinggalkanlah semua kerja-kerja tu dan kita hanya bersamalah dekat situ, baca Al-Quran sama-sama, beribadah sama-sama. Kat sana tu kita jumpa lagi, mungkin kita kenal pengalaman orang yang lain. Betul. Kan? Seronoklah kat sana kita jumpa acik-acik yang macam-macam sharing pasal pokok durian diorang. Pokok durian. Yelah, kat sana family kita tak ada, so mungkin diorang lah akan jadi family. Betul. Makan sama-sama. Bila dan paling teringatlah yang Kak Mina kan, Mami Zana teringat dulu mak Mami Zana, arwah mak Mami Zana dulu buat haji pada tahun 2016 atau 2017 macam tu. Dan Mami Zana, arwah mak lah masa pergi sana memang kena serangan jantung. So Mami Zana niat, ya Allah Tuanku, kalau dapat pergi haji ni, dapatlah bantu orang lain untuk melakukan ibadah haji kan, sebab teringat arwah mak cerita macam mana dia sakit dekat sana, kawan-kawan bilik yang bantu dan sebagainya. So alhamdulillah Allah bagi peluang masa dekat Mina tu, masa 10 Zulhijjah, masa semua orang nak orang kata nak menghabiskan sampai tahallul untuk lepas daripada ihram kan, pertama tu. Memang alhamdulillah rezeki Mami Zana dapat buat yang lontaran yang pertama tu pukul 2 pagi. Tapi yang lain kan kena tidur dekat Muzdalifah. Jadi diorang banyak sampai tu waktu pagi. Dan mereka nak menghabiskan 10 Zulhijjah tu, diorang kena kejar sampai malam kan, sebab waktu tak panjang. Jadi diorang kena buat juga 10 Zulhijjah tu. Jadi bila kat situlah yang tengok cabaran dia bermula betul-betul, Sis C membuatkan kita insaf lah. Di mana ramailah yang pingsan. Dan kebetulan kemah ataupun dia perlu, sebab kita selalu tengok macam perjalanan ada 42 km semua tu memang kita berjalan lah. Dia macam tahun ni alhamdulillah, yang mana daripada Muzdalifah tu, macam tahun lepas orang cerita lah ada bas rosak dan sebagainya, tapi tahun ni alhamdulillah tak ada, cuma bas lambat lah sebab jam. Tapi jemaah-jemaah tu semua sampai dekat Mina. Bila dekat Mina tu, diorang perlu berjalan nak baling jamrah tu dalam 2 terowong yang diorang kena lalui. 2 terowong perlu dilalui. Lepas tu dalam 9 ke 12 kilometer lah untuk diorang pergi. Tapi kalau dengan waktu siang tu memang sejujurnya mencabar. Sangat mencabar kalau diorang pergi waktu siang. Tapi diorang tak ada pilihan. Especially muassasah tak ada pilihan sebab muassasah ramai kan. So diorang tak boleh nak tunggu malam. Kalau tunggu malam takut lagi pack kan keadaan. So ada juga pergi siang. So ramailah jemaah-jemaah tu, bukan hanya Malaysia, jemaah Indonesia, jemaah daripada Nigeria yang pingsan sebab disebabkan kemah Malaysia adalah maktab Malaysia tu adalah maktab yang pertama. Selepas diorang melepasi terowong yang pertama kedua, bila patah balik tu pertama kedua dia akan jumpa Malaysia dulu. So diorang banyaklah untuk rescue tu berada dekat situ. So nak dijadikan cerita, Mami Zana punya maktab pula yang paling hujung, betul-betul dekat dengan pintu yang menjadi tempat orang minta bantuan. So Mami Zana buatlah bantuan kat situ macam PBSM jugalah. Rescue lah kat situ. Rescue. Tapi mungkin Allah bagi ikut apa yang kita nak kan. Memang kita cakap nak bantu orang yang kita perlukan ataupun kita ingat arwah mak tu macam mana ada orang-orang yang baik bantu. Betul-betul. So Mami Zana macam masa tu keluar daripada pukul tengah hari tu pagi sampai pukul berapa tu, pukul 2, pukul 3 memang berada dekat luar kemah untuk membantulah jemaah-jemaah yang dekat situ yang memerlukan. Sebab kita rasa macam sesama Islam, manusia kan, so kita bantu mana yang boleh. Tapi rasa dalam hati tu seronoklah kita dapat tolong orang lain yang memerlukan lah kat situ. So impian yang
Orang kata semoga pahala tu mana yang ada tu semoga balik kepada arwah mak. Amin, insyaAllah. So itu salah satu impian tu dengan jadi orang cakap jadi kenangan lah. Ya, betul. So kan? kenangan tu memang orang kata bila pergi sana tu persediaan tu tak boleh ni. Kalau boleh secara kesihatan, fizikal yang tadi kita buat besok dan sebagainya tu perlu, tapi bila nak berjalan waktu tengah hari tu sediakan orang kata payung, kipas dan sebagainya tu ready lah. Dan juga tapi jemaah Malaysia beruntunglah sebab kalau untuk jemaah Malaysia kita bonus lagi lah kepada tabung haji kan. Sebab kita tak ada sponsor mana-mana. Tak ada sponsor kau lah tabung haji jujur kan, dari hati Mami Zana yang paling dalam. Sebab bila ni jemaah Malaysia ni bila kita nak pergi dia orang nak melepaskan nak wukuf ke Arafah dengan Kak Mina ni, apa tabung haji buat? Tabung haji bagi lagi masyair kit. Oh, masyair kit tu macam mana? Dia ada Panadol dalam dia, lepas tu dia ada ORS supaya kita tak dehydration. Lepas tu dia bagi semua orang akan dapat. Semua dapat. Semua jemaah haji akan dapat. So bagi Mami Zana benda tu sangat penting sebab tengok jemaah-jemaah daripada yang memerlukan bantuan tu dah tak dapat benda tu semua. So jemaah haji Malaysia dah diberi. Jadi diorang dah boleh minum awal ataupun masa hari tu dah boleh minum supaya kita boleh menjaga dehydration kita masa tu. So jemaah haji kita ada juga yang pingsan tapi tak adalah terlalu ramai. Sebab kita dah orang cakap kita dah ada persiapan sedikit. Kita dah makan suplemen dan sebagainya. Betul. Okay. So kat situlah yang kalau kata pengalaman yang tak boleh lupakan berada dekat Arafah, Muzdalifah dan juga Mina lah. Duduk itulah memang pun momen-momen yang kalau orang pergi haji itulah yang kita impikan orang cakap sebab kalau umrah kita boleh ada momen-momen tawaf semua tu kan, tapi betul. Kalau haji ni memang itulah 6 hari itulah kalau kita berjaya melepasi berjayalah haji kita bermalam dekat Muzdalifah semua dekat Minah melontar semua tu itulah rukunnya. Orang cakap memang mana-mana jemaah haji kita tanya memang itulah orang cakap momen-momen yang orang tak akan lupakan. Betul. Sebab kita tahu mungkin pengalaman ni ataupun peluang ni akan datang sekali je seumur hidup. Kalau Allah bagi lagi tu alhamdulillah. Rezeki lah kan orang cakap. So mungkin kali ni ataupun mungkin akan dibagi lagi tapi mungkin momennya tak sama lagi. Mungkin tak sama. Betul. So itulah tu yang saya nak tanya tu sebab orang cakap nak tahu pengalaman sebab setiap orang pengalaman dia lain-lain dan of course lah kita nak tahu pengalaman wukuf di Arafah tu. So sebab orang cakap itulah antara kita dengan pencipta kita tak ada dah kan orang cakap time tu lah kita nak berdoa sesungguh-sungguhnya kat situ. Itu satu-satu lagi bila kita tak berjaya melepasi Arafah maksud kita tak berjaya melepasi ibadah haji kita lah sebenarnya kan. So itulah betul-betul ibadah haji yang kita tengah buat selepas tu 6 hari tu 6 hari yang orang cakap sangat bernilai Mami Zana takkan terlupa lah. Dia sangat mendebarkan kita pun macam tertanya-tanya 6 hari tu kita akan lalui macam mana. Tapi macam Mami Zana pesan pegang kepada inna ma'amam niat tadi niat kita lah, niat kita buat ibadah tu untuk apa, fleksibel. Lepas tu jangan membanding-bandingkan. Jangan banding-bandingkan. Sebab bila kita start membanding-bandingkan kenapa dia dapat kita tak dapat, kenapa kita dapat tu jiwa kita dah tak best dah. Apa-apa yang kita dapat tu semua tu rezeki itu rezeki kita. Dan kadang mungkin kalau kata ada ujian kat kita tu rezeki kita juga. Betul. So itu memang setiap takdir lah. Takdir setiap orang kan. Betul. So itulah antara orang cakap untuk episod pertama ni kita baru tanya surface je tahu dekat Mami Zana. Orang cakap nak tanya pengalaman awal-awal sebelum persiapan macam mana boleh pilih dia punya agensi dan cakap apa momen-momen itu baru awal-awal kan. Kita akan korek-korek lagi sebab 45 hari tu panjang kan. So banyaklah orang cakap pengalaman yang Mami Zana nak share. So mungkin orang lain ada pengalaman tapi ini kita cakap kita share pengalaman yang Mami Zana boleh share dan apa-apa yang baik tu kita boleh ambil kan. Mana yang orang cakap kita boleh compare lagi apa semua dengan orang lain. Okay. So kita nak habiskan episod pertama dengan Mami Zana. Okay, untuk podcast Dari Hati Menuju Baitullah. So untuk soalan terakhir lah untuk episod kali ni Mami Zana. Panjang episod kita ni untuk pertama kali ni. Okay, so orang cakap tak habislah podcast itu tu kalau kita tak dengar pesanan kan. Okay, let's say lah saya sendiri
fikir ataupun siapa-siapa yang lain yang belum direzekikan untuk menunaikan ibadah haji kan, ada tak cakap pesanan ataupun kata-kata yang Mami Zana nak sampaikan dekat kami lah kan, apa-apa tips ke yang boleh disampaikan? Pesanan Mami Zana first adalah jangan takut berimpian lah. Jangan takut berimpian. Jangan takut nak berimpian untuk menunaikan haji. Sebab kadang-kadang dia kata takutlah nak impian boleh cukup ke duit. Kan ada takutlah nak impian kita ni dah bersedia ke. Kan banyak sangat benda-benda tu kan bermain kat fikiran. Tak payah fikir yang tu, berimpian je nak pergi haji. Kalau itu yang memang berada dekat dalam hati lah. Tapi kalau boleh come from your heart lah. Datang daripada hati. Bukan pergi haji sebab nak ikut-ikut orang lain pergi. Bukan pergi haji sebab orang lain pergi, takkan kita tak pergi. Takkanlah kita dah pencen ni tak pergi-pergi kan. Betul. Jangan pergi ikut orang tapi ikut hati. Itu yang penting lah. Bila ikut hati maksudnya, dan kita tahu ibadah haji ni pun adalah rukun Islam yang kelima. Bukanlah dibuat saja-saja, bukanlah dimasukkan pasti sebab Allah jadikan dia rukun Islam yang kelima. Sebab Rasulullah pun masa betul-betul buat haji pun sekali kan, lepas tu Rasulullah wafat, dia kata bila dia dah pergi haji tu maksudnya dia dah sempurnakan ibadah tu. So bagi Mami Zana mengejar yang itu dululah. Impian itu pesan juga kepada semua, sebab kita tak tahu kita pergi bila. Kan cepat ataupun lambat, kita tak tahu. So kalau boleh berimpian je, tak kisahlah kita pergi muda. Dan sama juga Sis J, ada orang cakap kita ni kena pergi haji time muda. Kita tak boleh cakap macam tu juga. Kadang-kadang rezekinya berbeza-beza. Macam mana Allah rezekikan yang tua. Bagi Mami Zana tak kisah siapa-siapa pergi muda ataupun tua, yang penting hatinya betul-betul kerana Allah. Itu yang penting. Bukannya sebab saya pergi muda. Tidak. Itu pun Allah tengah uji hatinya juga. Betul. Itu sebab bagi Mami Zana dia tak ada satu pertandingan ataupun satu perlawanan lah. Siapa paling cepat pergi ataupun siapa yang pergi dulu. Siapa yang macam orang cakap pergi muda tu macam betul-betul persiapan yang paling betul lah tu dia buat. Bagi Mami Zana pun mungkin ujian juga, sebab kadang-kadang pergi haji ni adalah selepas itu. Siapa kita selepas itu. Dan bagi Mami Zana kalau dia pergi itu lagilah tinggal ni kan. Bagi saya itu bukan ni lah. Yang penting hati kita, jaga betul-betul hati, niat tu kerana apa, dan Allah tahu memanggil kita ni pada waktu yang bila. Pada waktu yang tepat. Pada waktu yang tepat yang penting. So untuk anak-anak muda yang rasa kadang-kadang macam kalau ikut logik akal kat akaun tu ada ke tak ada kan. Mungkin kan sebab masing-masing baru nak menyimpan dan sebagainya. Mami Zana pun melalui fasa itu. Don't worry. Sama. Pernah merasai duit tak cukup nak beli susu anak? Pernah. Bukan tak pernah rasa. Pernah rasa macam ya Allah, tak boleh bayar ke rumah sewa ni? Pernah rasa juga. Bukan tak pernah rasa. Kadang rasa macam ya Allah tuanku, tayar kereta dah botak ni. Kita dah tak ada duit dan nak tukar tayar ni. Pernah rasa. Dan pernah juga ni kalau JPC dengar marahlah kan. Tak renew rotek. Sebab bukan saja-saja tanah hidupkan, tak ada duit. Kena tunggu lagi. Kena tunggu. Ya, betul. Pernah rasa juga. So bagi Mami Zana, jangan takut berimpian. Benda tu semua insya-Allah lah semua orang pernah melalui fasa tak cukup dan sebagainya. Dan bila Allah nak cukupkan tu pun, itu pun kuasa Allah juga. Betul. Sis J. Dan bila nak pergi haji ni, kadang-kadang kita fikir nak pergi haji ni sebab duit je cukup. Tak semestinya. Kadang-kadang Allah rezekikan duit yang cukup, tapi kesihatan pula tak mengizinkan. Betul. Lagi-lagi sekarang kan ready to go kan? Ready to go. Kadang bila kesihatan yang dah ready, mungkin keluarga pula tak ready untuk ditinggalkan. So ada banyak perkara. So bagi Mami Zana, haji ni bukan pasal duit je, bukan pasal kesihatan, tapi sebenarnya Allah tahu the right time untuk kita pergi haji sebenarnya. Yang penting kita jaga hati kita sebaiknya lah. Kita buat ni untuk apa, ataupun saja nak ikut trend orang pergi haji muda, kita nak pergi haji muda, ni tak dijauhkanlah sis J. Benda-benda macam tu. Betul-betul macam tu. Sebab ada juga bila kita berada kat sana kan, orang kata kita ni tak cukup taubat lagi. Boleh ke pergi sana? Bagi Mami Zana, itu pun kuasa Allah juga. Kita pun tak tahu. Setiap orang ujiannya berbeza-beza. Dekat bila sampai sana, saya mungkin Mami Zana diuji beza. Mungkin Sis lain pula. Kan yang ada yang menonton ni pun mungkin lain-lain juga. Tapi bagi Mami Zana, berlapang dada je setiap ujian tu Allah hantar tu pasti ada hikmah di sebalik pengajaran yang kita boleh ambil. Betul. Dan pesan juga kepada semua, haji ni adalah hatilah yang perlu dijaga sebaiknya. Itu paling susah lah.
Sebab masa kat sana CJ ni mungkin panjang jugalah ni walaupun penutupnya kan. Sebab bila kat sana alhamdulillah lah, bila Mami Zana pergi sana, Mami Zana sampai 74 orang lah dalam satu grup tu, dan alhamdulillah Allah takdirkan bersama dengan Ustaz Abdullah Fahmi yang membimbing dekat sana. Dia selalu cakap lah dia ni tak pandai, dia mengaji pondok, dia banyak belajar untuk menggunakan kitab-kitab. Dia kata bagi Mami Zana alhamdulillah Allah takdirkan untuk belajar dengan dia, tapi masa kat sana dia banyaklah ajar untuk fiqah. Yang fiqah, sebab orang kata sebab dia apa, dia risau banyak jemaah pergi, tapi kalau fiqah kita dari segi fardu ainnya tu kalau tak lepas, takut tak lepaslah kita punya ibadah haji. So antara yang dia ajar tu, lepas daripada fiqah, bila kita dah kuasai, antara benda yang kita nak kuasai lah tasawuf ni lebih kepada hati. Yang itu yang paling susah dia kata nak kuasai. Tapi bagi Mami Zana, kita ni kan iman ada naik ada turun kan, sama juga yang bercakap ni sama je sebenarnya. Ada naik turun, so banyaklah nak mendidik hati sendirilah. Bila kata tiba iman tu rasa macam dekat bahagian paling bawah tu, kena pesan-pesanlah kat hati, kenapa kita pergi, kenapa kita buat perkara ni, kena betulkan balik. Kita lah yang kena jaga. Ya, betul, kita kena menjaga. Orang lain tak boleh, kita sendiri. Ya, sebab kita yang tahu. Ya, betul. Hati kat dalam. Ya. Kan? Kalau kita bercakap tak apa, mungkin kat dalam hati kan. So walaupun kadang suami isteri pun ujiannya lain-lain. Betul. Allah uji. Ya, kan ujian suami macam ni. Ada juga tahu yang Mami Zana share sikit satu cerita ni kan. Hujung Mami Zana dekat Madinah dah masa tu. Alhamdulillah lah, Mami Zana duduk jumpa dengan satu jemaah ni perempuan dekat dalam dekat dalam Masjid Madinah Nabawi, Masjid Nabawi. Betul, duduk sebelah. Lepas tu duduklah dekat dia. Lepas tu dia bilang dia batuk. Mami Zana bagi satu ubat ubat untuk ni deflame, untuk tekak. Deflame kan. Untuk dimakan. Lepas dia batuk, Mami Zana kesian kan, sebab muassasah ramai yang batuk. Mami Zana jumpa. Lepas tu berbual lah dengan dia, tanyalah pergi dengan muassasah ke dengan PJH. Tapi kebetulan dia pergi dengan muassasah. Sebenarnya dia layak untuk PJH. Macam nak cakap, disebabkan dia dapat rayuan tu agak lambat, menyebabkan dia nak mohon PJH dengan harga yang agak rendah tu dah habis. Dah tutup, dah penuh. Dah penuh. So dalam keadaan tu, bila dia share tu, Mami Zana melihat pada macam, dia sepatutnya layak untuk mendapat yang lebih baik, tapi Allah takdirkan dia untuk merasai macam mana orang lain rasa. Macam itulah. So kat situ Mami Zana macam, setiap orang tu ujiannya berbeza-beza. Mungkin kalau Mami Zana tanya, Mami Zana nak pergi je yang muassasah kan. Tapi rezekinya Allah takdirkan berbeza pula. So bagi Mami Zana kat situ, Allah tahulah apa yang terbaik untuk kita. Betul. Dan apa jalan tu pun ada banyak jalan, dan kita pun tak tahu jalan mana yang Allah nak beri pada kita. So bersangka baik je dengan rezeki yang Allah sedang beri pada kita. Sebab kadang-kadang apa yang kita rasa terbaik untuk kita tu bukanlah yang terbaik untuk kita. Kan? Betul. Okay, so itu adalah pesanan daripada Mami Zana. Ada lagi tak Mami Zana nak sampaikan? Kalau ikutkan ada banyak lagi, tapi cukuplah, kan tak habiskan. For the best. Okay. So kita akan simpan pesanan-pesanan Mami Zana tu, sebab kita bukan satu episod je dengan Mami Zana. So kita akan ada lagi upcoming episode untuk kita ceritakanlah pengalaman ataupun apa-apa tip-tips yang Mami Zana boleh kongsikan lah, untuk kita jadikan cakap kita boleh belajar bersama. Tapi itulah, Mami Zana bukan yang terbaik cerita mengenai pengalaman ni. Mungkin bila ada orang lain yang pergi tu lebih baik lagi kan pengalamannya. Tapi orang cakap, kita dengarlah pengalaman daripada Mami Zana, dan yang menonton ni mungkin boleh dengar juga dengan orang lain. Betul. So orang cakap, macam saya cakap tadi, pengalaman tu tak semestinya kita yang rasai sendiri. Betul. So kita boleh belajar daripada pengalaman orang lain. Okay? So insyaAllah kita akan jumpa lagi untuk kita punya next episode di podcast Dari Hati Menuju Baitullah. So jangan lupa untuk saksikan podcast Naura Kasih Dari Hati Menuju Baitullah. Bye. Assalamualaikum. Bye-bye.